Dia sebenarnya dari awal video ni keluar memang fishy. Something very fishy about this video kan. Video apa pick up 4x4 pergi langgar satu motor tu. Aku tengok daripada awal aku kata ada benda yang tak kena dengan video ni. Sebab dia keluar video tu sekali dengan pattern. Ramai-ramai share, posting pakai ayat yang sama. Ya, coordinated punya move. Video jalan, naratif pun kena berjalan seiring dengan video. Kau tengok berapa banyak posting ni, aku tunjukkan kau. Berapa banyak posting pasal video ini menggunakan ayat yang lebih kurang sama, mendakwa ada apa unsur-unsur gangster lah, apa benda lah. Ayat copy paste. Ya, black ops lah, senang cerita. Ini adalah black ops, nak panaskan lagi keadaan. Ya, seolah-olah penceroboh ini dah berani lawan pemilik tanah dengan cara macam ni lah, cara yang macam ini. Sebelum ini tak lawan sangat kan. Kalau lawan pun sikit-sikit, sekarang dah lawan lain macam dah. Itu yang mereka cuba sampaikan. Of course, bagi orang Melayu yang tengok video itu, mestilah rasa marah kan. Bangsa kita kena macam ini, kena langgar dengan 4x4, kita marah lah. Sebab itulah apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka nak itu, supaya spark rasa marah dalam diri, rasa tak puas hati. Jadi bila semalam PDRM keluarkan kenyataan kes ini berlaku di Kampung Sungai Jernih dekat Kajang 12 Februari. Punca daripada perselisihan faham antara dua pihak, isu tanah dengan laluan lori nak keluar masuk kawasan itu, benda yang dah berlarutan sekian lama. Cuma baru-baru ni mungkin dah tak boleh tahan agaknya. Jadilah seperti apa yang kau tengok dalam video itu. Maka tak ada kaitan dengan unsur gangsterism ke, unsur-unsur perkauman ke, tak ada. Nothing. Itu siasatan pihak berkuasa. Tapi bila polis keluar kenyataan, kau boleh baca sendirilah dekat ruang komen itu, duk maki hamun, kata pejabat awam PDRM dah jadi barua kaum India. Ya, PDRM dah kena pegang lah apalah. Kerana hasil siasatan PDRM tak kena dengan selera puak-puak kau, maka PDRM kau maki hamun hari ni. Pejabat awam yang tak bersalah tu kau hamun hari ni. Sebenarnya isu rumah ibadat tak ikut peraturan ni dah reda dah sejuk dah cool down dah sebenarnya bila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar keluar gesaan kepada PBT, endorse PBT untuk settle isu-isu ni. Settle lah sebenarnya. Kalau PBT lembab, kau report pada PBT pun tak ada tindakan bertahun-tahun, maksudnya it's PBT punya masalah lah. PM dah keluarkan pendirian jelas Kerajaan Madani. Itu yang PM nak. It's now for buat kerja lah PBT. Tapi ada pemimpin pembangkang ambil peluang, panaskan lagi isu ni. Dia hasut rakyat main kad perkauman. Contoh bila geng-geng Tamim Dahri kena tangkap sebab roboh kuil dekat Rawang. Dia kata, oh ini sebab kami menyahut seruan Perdana Menteri. Adalah geng-geng pembangkang menyalahkan Kerajaan Negeri Selangor. Dia tuduh Kerajaan Madani nak bela penceroboh. Tapi dalam masa yang sama, Timbalan Presiden Parti Gerakan, Parti Komponen pada Perikatan Nasional menggesa supaya satu tindakan undang-undang dikenakan kepada ni 4 orang penceroboh geng-geng Tamim Dahri yang duk robohkan kuil itu. Mai Fadli Syahari dari PAS balun Gerakan, kata Gerakan tak buat homework, Gerakan kena kaji fakta lah apalah. Maksudnya dalam Perikatan Nasional sendiri pendirian mereka tak tetap. Ada yang kata ada yang menyokong Tamim Dahri, ada yang tak menyokong, ada yang suruh ambil tindakan. Huru-hara. Tapi macam biasalah. Yang duk kena maki dekat bawah ni Anwar Ibrahim lah. Yang duk kena maki, duk kena hamun ni Anwar Ibrahim, DAP. Tetap juga naratif kerajaan ini terlalu membela golongan 6% minoriti, tak membela orang Melayu. Kerajaan ini berlembut dengan kaum-kaum geng-geng penceroboh lah. Itu naratif yang dimainkan dekat bawah. Sebab itulah video ni keluar. Itu je lah ceritanya. Kita kena be smart lah. Fikir. Nampak kata Sir Azri, senak korang fikir.